ramai orang percaya bahawa sebenarnya kedudukan dolar Amerika Syarikat tidak sepatutnya begitu kukuh. Ada ramai orang juga yang percaya bahawa kedudukan Amerika Syarikat itu kuat kerana ada janji antara Arab Saudi dengan Amerika Syarikat untuk memastikan bahawa semua bayaran untuk petroleum, sama ada minyak ataupun gas, dibayar dengan menggunakan dolar Amerika Syarikat. Walaupun ada kemungkinan besar ini pernah dijanji, tapi tidak lama kemudian Raja Faisal telah dibunuh, ya, pada waktu itu, pada tahun 74, dan semenjak itu kita dapati lama kelamaan ada beberapa pengeluar minyak yang tidak meminta bayaran dengan menggunakan mata wang dolar Amerika Syarikat. Jadi lama kelamaan kita dapati bahawa kedudukan dolar Amerika Syarikat makin merosot, dan ada pihak-pihak tertentu yang percaya bahawa kalau proses ini dipesatkan, dolar ekonomi Amerika Syarikat akan lumpuh, ya. Sebenarnya ini kita harus sedar bahawa pada waktu ini, walaupun tidak boleh nafikan bahawa mata wang dolar ini adalah antara yang terpenting, ya, tetapi ada mata wang lain yang digunakan sebagai apa yang dikatakan mata wang reserve, ya, dan boleh dipakai untuk membayar dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa bayaran itu tidak semestinya dalam dolar Amerika Syarikat. Ada misalnya yang masih menggunakan misalnya pound sterling, ataupun yen Jepun, ataupun yang lebih kerap sekarang barangkali renminbi ataupun yuan daripada negeri China. Tetapi negeri China dan mempunyai pendirian yang agak jelas semenjak tahun abad ke-19 ke-20 bahawa dia tidak mau mata wang renminbi itu menjadi mata wang antarabangsa. Ya, dia tidak mau renminbi itu menggantikan dolar Amerika Syarikat. Maka kita dapati bahawa mata wang itu walaupun yang banyak dipakai selepas dolar Amerika Syarikat, renminbi itu pendirian negeri China ialah lebih baik kalau dolar Amerika, kalau mata wang yang terlibat dalam sesuatu urus niaga itu dipakai, sama ada dolar renminbi ataupun mata wang yang lain. Apa yang sebalik keputusan Iran baru-baru ini kurang jelas, ya, tidak diterangkan. Ada kemungkinan besar bahawa Iran tidak mau menerima mata wang dolar ataupun aset-aset yang lain, kerana Iran telah lihat bagaimana misalnya aset dolar ataupun aset yang menggunakan dolar itu telah dirampas oleh Amerika Syarikat dan negeri-negeri yang bersekutu dengannya di barat. Jadi Iran cukup waspada dalam hal ini, dan sudah tentu tidak mahu urus niaga yang menggunakan mata wang yang lain. Dan ini adalah mungkin sebabnya Iran tidak berminat untuk menggunakan mata wang dolar.